Okey geng, kita sambung lagi di part 2. Di part 2 ni kita nak cuci kawasan tangki air ni. Kan kalau kau tengok daripada atas, dah berpokok kan. So kawasan ni memang yang paling penting lah. Kita kena settlekan dulu. Turun je bawah, alamak air. Sampai kaki pun dah tenggelam sebab takungan air ni lah. Sebenarnya lumpur-lumpur ni yang membuatkan dia kawasan itu tersumbat adalah daripada daun-daun pokok tu lah yang dah reput. Dah terlalu lama dah reput, dah buat sumbat lah. Kita cek sekali kawasan tangki air pun dah kotor, jadi kita akan bersihkan sekali nantilah. Lalang kita dah duduk atas ni kan. Lalas kita cari, okey jumpalah dia punya lubang. Tapi kita jolok pun tak jalan tak jalan. Mungkin dah memang tersumbat teruk lah. Jadi kita kena fikirkan cara yang lain lah sebab dinding sekeliling ni semua dah rosak dah. Kalau korang tengok kan, memang dah rosak, dah menyerap dah air tu kat dalam dinding tu. Patutlah bawah tu semua basah kan. So kita decide kita masuk dalam. Okey, kita jumpalah drain outlet dia. Nasib baik ada tempat buka so kita boleh try buka. Okey, mula-mula buka, tengok tak ada air langsung terkejut juga kan aku tengok kan. Lepas tu kita try jolok-jolok sikit. Ambil begitu banyak sekali air yang keluar. Hitam air ni. Memang hitam lah. Tapi alhamdulillah lah kita dapat juga jumpa jalan penyelesaian dia lah. Ya seterusnya kita kena buat kerja-kerja cuci lah. Kita naik atas balik, kita cuci balik tempat tu. Okey, next step pula kita pergi beli barangan untuk kerja pembersihan dulu. Okey, macam sabun ke, mop ke, apa semualah kita kena bawa naik atas. Plastik sampah semua kan. So kita korek lah. Okey, korek-korek lumpur-lumpur yang ada tu masuk dalam plastik sampah. Kan, lepas tu kita buat kerja cuci-cuci lah. Video cuci-cuci ni panjang sikit. Aku akan cut lah untuk korang tengok je lah. Masa aku nak beli rumah ni dulu patutlah kita tengok dinding tu. Okey, nampak apa macam basah-basah. Macam dah perui kan dindingnya. Ingatkan air daripada bawah je, rupanya daripada atas ni pun sama kalau korang tengok kesan takungan air tu lebih kurang 1 kaki dah masuk melalui tingkap-tingkap tu dah. So kawasan ni memang tak dijaga langsung lah. Sebab apa? Sebab kawasan di atas ni memang kebanyakan orang ialah susah nak cek sebab perlukan keberanian sikit lah untuk panjat-panjat ni. Tapi kalau sekali kita panjat, kita kena selesaikan buat kerja sampai habis lah, supaya tak 2-3 kali kita buat lah Okey, ikut planning aku selepas buat kerja-kerja cuci ni. Okey, kita biarkan dia kering. Lepas tu kita akan tampal lah. Kita tampal gunakan simen di mana lubang-lubang kalau ada lah lepas tu kita akan buat waterproofing lah di sekeliling bucu kawasan tangki ni lah. Sebab benda ni memang kita kena buat waterproofing sebab air dia memang boleh menyerap masuk ke dalam dinding lah. Yang akan menyebabkan dinding kita rosak. Dan kita kena keluarkan kos yang lagi tinggi lah daripada kita repair. Bila kita duduk kat atas ni sebenarnya macam-macam benda yang kita boleh check lah. Macam ni saya akan check dia punya piping sekali. Piping kedua-dua bilik air. Lepas tu incoming dia. Okey, kemasukan air dia sekarang ni air kita dah tutup dekat meter. So tak ada air yang keluar lah sebab kita nak keringkan tangki air ni. So lepas ni selain daripada buat waterproofing tu, saya ingat saya nak letakkan mosquito punya netting. Okey, dekat tingkap lah supaya nyamuk tak masuk ke dalam rumah kan. Itulah salah satu lagi lah kerja tambahan di atas ni. Selepas kita basuh tu. Ni kita basuh pun kita gunakan lah sabun, asid sikit untuk buang-buang lumut tu. Okey, bagi dia segar balik. Okey, macam rumah baru. Nanti bila dah buat waterproofing kan, dah tampal-tampal simen, saya rasa mungkin memang boleh bertahan lama lah buat kerja atas ni sebenarnya sekejap je. Okey, dah tempoh setengah jam ni kita cuci ni. Tak lama sangat ni saya ni berdua dengan kawan lah. Dengan kawan saya. Memang boleh diharap jugalah untuk bantu-bantu kerja saya ni. Kalau buat seorang-seorang pun kita pun malas juga bila ada kawan ni kita rajin sikit. Kan. So yang ni kita tak boleh nak terbalikkan tangki sebab ada piping. Kita tak nak buka lah. Sebab piping lama takut dia patah so kita korek macam tu je lah. Bersihkan. Lepas tu nanti kita akan masukkan air balik. Alhamdulillah siap juga kerja pembersihan kawasan tangki kita ni. So kita kemas barang, kita balik lah kan. Kita tunggu dia kering baru kita teruskan pada next step lah. Kalau korang tengok memang berbeza lah daripada sebelumnya. Okey lepas ni kalau korang nak tengok lagi apa yang aku repair, okey korang follow. Jom tengok di part nombor 3.